Assalamualaikum, geng. Rambut dah panjang macam nak pergi potong pula, geng. Aku dah serapai rambut macam ni. Ingat nak simpan panjang, tapi nak tunggu panjang tu dia leceh. Leceh. Kita pergi potong rambut kejap dekat Putra Heights punya area ni. Persiapan raya lah sebenarnya, geng. Sebab besok aku sesama ni. Besok pelancaran filem pendek raya Proton dan Little Joe. Arahan akulah, aku tulis skrip tu, aku yang direct. Lakonan Q Haida, Azwan Ali, Fatimah Abu Bakar, Alung Izendi, Mona dan mereka yang hebat semualah. Kau tengok, okay. Ada budak kat depan. Okay, besok akan keluar filem pendek tu di platform Proton, Little Joe, dan juga di aku punya YouTube pun aku akan tayang, dan juga di platform lain lah. So harap dengan sokongan korang semua, filem pendek yang bertajuk Rahsia Tuhan mendapat sambutan lah. Kalau tahun lepas aku buat kisah suami isteri, kisah Sam berlakon dengan Nani. Tahun lepas kisah kesefahaman suami isteri, kalau tak faham apa jadi, tak understanding, hampir bercerai, nasib baik tak bercerai, dan kehilangan ibu dia kan pada hari raya. So tahun ini punya tema, aku nak bercakap pun batuk, kata-kata tekak. Tema dia adalah kesan pada penceraian. Tahun lepas hampir nak bercerai kan. Tahun ni pula kesan penceraian. Kesan penceraian, apa yang berlaku sekiranya bercerai, parent kita bercerai, apa berlaku pada anak, apa berlaku pada ayah, apa berlaku pada mak, end up diorang apa jadi, end up perasaan diorang terjawab ke. Okay, so itu tahun ni Sekian Haida memegang watak Nizam. Nama-nama dan kata bual lah. Kata bual tu dialog-dialog yang dalam cerita ni aku banyak tribute kepada arwah Nizam Black lah. Banyak kata dialog-dialog yang aku pakai adalah dialog arwah ni kepada isteri dia. Sebagai contoh, dialog yang makan tak lalu. Hari ni dia macam boleh rasa lah yang dia hari ni last dalam dunia ni kan. Banyak dialog-dialog aku tribute lah. Dan nama watak pun aku tahu nama Nizam. Nama ayah watak Azwan Ali pula nama Sulaiman watak dia. Sulaiman tu sebenarnya arwah punya bapa yang betulnya memang Sulaiman. Aku bagi juga nama betul juga. Nama mak pun aku letak nama mak Nizam betul, Kalsum. Dan nama watak bini pun aku letak nama watak betul. Nama-nama tu aku tribute betul lah, supaya dia lebih dekat dengan aku. That's why ending credit title untuk short film ni aku tujukan khas buat sahabat aku, arwah Nizam Black. So besok geng 8 malam di semua platform, jangan lupa, okay? 8 malam, share, komen banyak-banyak. Boleh pergi ke YouTube Little Joe, YouTube Proton, YouTube aku untuk menontonnya. Komen banyak-banyak, okay? Share banyak-banyak. Rasakan perbezaan tahun lepas punya iklan raya dan tahun ni, okay? So aku nak pergi potong rambut kejap. Mantap, kita tunggu rambut raya ke macam mana. Cun. Settle geng. Pendek dah rambut aku. Rambut raya dan rambut pelancaran besok, geng, orang kata. Settle.
So korang kalau nak tahu kat mana aku selalu potong rambut, sekejap lagi aku tunjuk kedai dia. Okay, Brother tu memang mantap, memang terbaik. Aku cukup puas hati dia potong rambut. Sebab dia ada seni, geng, orang kata. Seni potong rambut ni lain macam. Dia pandai tengok, orang kata macam mana bentuk kau, muka kau, feature kau dengan rambut kau tu dia pandai. Aku rasa dia buat rambut aku okey. Cun. Jaga aku tunjuk kedai dia dekat Putra Heights je. Kedai dia share dengan kedai vape. Sekejap aku pusing sekejap tunjuk. Okey. Kalau kau daripada kedai Putra Heights ni kan, ni mamak ni. Ni kedai mamak. Dia parking. Okey. Kedai dia. Ni kan. Vape tu. Alamak, tak nampak. Sekejap aku tunjuk lagi sekali ya. Ni. Sebelah yang penyek. Yes. Itulah dia. So korang kalau nak cuba potong rambut dekat kedai Brother tu, datang je geng. Sempoi. Baru RM30. Potong rambut punya puas hati baru RM30. Dengan lagu, ada aircon semua, kedai dia steady, selesa. Okey lah, murah lah kan, RM30. Mantap. So nak pergi tukar tayar ni. Aku pun nak pergi tukar tayar juga ni. Rasanya macam tak sempat ni tukar tayar. Aku hari ni ada buka puasa bersama geng-geng VW. Azrik dia jemput. Kalau ikutkan macam tak sempat, sebab aku nak kena pergi KLIA lagi. Tapi tak apa, kita pergi juga. Sebab tapi aku buka puasa terus gerak lah, orang kata kan. Tak nak lepak lama-lama lah. Aku cubalah shoot video, tengok macam ni, macam mana malam ni, berapa banyak kereta-kereta VW yang datang. So thank you for watching guys. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. So itulah dia. Nak potong rambut kedai Brother tu, aku memang recommended sangat-sangat lah. Power sangat potong rambut. Okay, cun gang. Alright gang, nasib baik aku tak pergi buka puasa gang. Rupanya bukan hari ni, rupa-rupanya 22 hari bulan. Nasib baik aku mesej member aku Hazrik tu. Nasib baik dia cakap bukan hari ni, aku siap potong rambut ni. Aduh, apa pun nasib baik aku mesej dulu. Lain macam. Kalau tak seorang-seorang kat sana. Petra, ABC cepat. Cepat. ABC. Apa tu bapa? Apa ni? Petra apa ni? Apa ni? Remote. Apa ni?